Selain rendang, kuah kacang ayam ni pun juadah wajib bila hari raya kan. Makan dengan nasi impit, sate, cucuk udang semua boleh. Saya masak ni pun tak sampai sejam, kuah pekat helok. Okey, jom tengok saya masak. First kali bahan-bahan ni semua kita blend dan tumis guna pressure cooker La Gourmet. Saya guna mode open lid cooking. Boleh set timer lama mana korang nak menumis. Periuk ni ada sampai 13 function yang memang mudahkan sangat kerja mak-mak dekat dapur. Yang saya suka pot dia ni. Pot dia ni ceramic coating tau, lebih selamat dan tahan lama berbanding normal coating. Bila tumisan kita dah pecah minyak, boleh masukkan gula dulu and then masukkan ayam dan kacang yang dah siap kisar. Tambah air sikit untuk kuah dan barulah perasakan dengan garam dan serbuk perasa. Masa ni kuah still cair lagi dan ayam pun belum empuk elok. Tutup periuk dan setkan mode stew selama 20 minit. Lepas 20 minit boleh releasekan pressure tu. Kalau kita tak sempat sangat, periuk ni akan auto release pressure dan dia akan keep warmkan masakan kita. So senang kan, memang jimat masa, tak payah nak tunggu lama-lama dekat dapur. So tu je lah, yang ni dah siap dah kuah kacang ayam kita. Sebelum saya masak kuah kacang ni tadi, saya dah masak siap-siap dah nasi impit. Guna thermococker dari La Gourmet ni. Punyalah senang kerja saya. Masukkan beras and pandan nak bagi wangi. Lepas tu masaklah sampai dia mendidih. Boleh tutup pot tu dan pindahkan ke thermopot. Bagusnya thermococker ni, dia bukan setakat keep warmkan masakan kita, tapi dia juga buat proses memasak. So lagi sekali saya jimat masa and tenaga dekat sini. These two gadget dapur dari La Gourmet ni memang betul-betul function teruk. Lagi-lagi musim raya ni kan, memang saya jimat banyak masa daripada spend time berjam-jam dekat dapur. So korang jom dapatkan gadget dapur yang saya guna ni di page La Gourmet dan jangan lupa gunakan promo kod saya untuk 10% lebih jimat.